Selamat sejahtera, nama saya Ko Lumin, nombor metrik A22B0024EP. Tajuk projek untuk perniagaan kami ambil adalah JNT Enterprise. Dan pengenalan apakah itu logistik, proses untuk merancang, menyimpan dan mengangkut barang dengan yang cekap, membantu mengurangkan kos operasi, meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepentingan logistik, menyokong pertumbuhan e-dagang, memastikan penghantaran yang cepat dan selamat, meningkatkan presentasi syarikat. Latar belakang JNT Express. Profil syarikat ditubuhkan pada tahun 2015 di Indonesia, diasalkan oleh Jack Lee and Tony Chen, memasukkan Malaysia pada tahun 2018. Kelebihan JNT Express adalah penghantaran yang pantas, cas penghantaran yang berpatutan, liputan penghantaran di seluruh negara. Nature of business. Perkhidmatan keutamaan ialah express purchase delivery, same day delivery and next day delivery, international shipping, cash on delivery, purchase tracking. Fokus perniagaan adalah menyokong penjual e-dagang, pengurusan logistik dan pengangkutan. Aliran perkhidmatan logistik JNT Express adalah proses penghantaran purchase. Yang pertama, customer or seller, purchase collections, warehouse and stockers hub, transportation process, delivery hub, current rider, customer receive purchase. Dan hasilnya adalah operasi yang lebih sistematik, penghantaran yang lebih cepat. Assalamualaikum Doktor, nama saya ialah Muhammad Rayyan bin Muhammad Sharif. Nombor metrik saya ialah A24A0109EP. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang aktiviti logistik utama. Jadi yang pertama ialah transportation management, iaitu penggunaan motosikal, van dan lori. Yang kedua ialah GPS dan road optimization. Jadi JNT Express ni dia menggunakan motosikal, van ataupun truk dan lori untuk menguruskan penghantaran bungkusan di seluruh Malaysia. Syarikat JNT ni dia merancang di laluan penghantaran yang dengan teliti lah untuk mengurangkan kelewatan dan meningkatkan kecekapan operasi. Jadi syarikat ni juga dia menggunakan teknologi GPS dan sistem pengoptimum laluan untuk mengenalpasti laluan yang terbaik lah untuk menghantar barang. Jadi perkara ini dapat membantu mengurangkan kos bahan api, masa perjalanan tu untuk sampai ke destinasi dan dapat mengurangkan masalah pengangkutan. Pengurusan pengangkutan yang cekap membolehkan syarikat JNT ini dapat menghantar bungkusan dengan lebih pantas dan selamat. Seterusnya ialah warehousing, iaitu penyimpanan sementara parcel. Jadi JNT Express ni mengendalikan banyak gudang dan hub di seluruh Malaysia. Kemudahan ini dapat membantu mengatur pergerakan bungkusan dan meningkatkan kecekapan penghantaran. Bungkusan ini juga yang terima daripada pelanggan diasingkan mengikut destinasi sebelum dipindahkan ke hub penghantaran. Seterusnya ialah inventory management, iaitu walaupun JNT Express terutamanya menyediakan perkhidmatan penghantaran, pengurusan inventory masih penting kerana syarikat mengendalikan berjuta-juta bungkusan setiap hari. Syarikat ini mesti memastikan semua bungkusan dikesan dengan betul.
untuk mengelakkan kehilangan bungkusan dan masalah penghantaran. Syarikat JNT Express juga menggunakan sistem berkomputer dan berteknologi kod bar macam QR code itu untuk mengurus maklumat inventory maklumat barang. Setiap bungkusan diimbas dan direkodkan dalam sistem semasa proses penghantaran. Maknanya jika apabila barang tu tiba di sesuatu destinasi, QR itu akan di-scan yang menyatakan bahawa barang itu telah sampai di sesuatu tempat. Jadi seterusnya yang nombor 4 adalah order processing, iaitu pendaftaran parcel, barcode scanning dan penjadualan penghantaran. Dalam JNT Express ini, pemprosesan pesanan bermula apabila pelanggan atau penjual dalam talian menghantar bungkusan di cawangan atau pusat pengambilan. Bungkusan tersebut kemudiannya didaftarkan, diimbas dan dilabel dan disusun mengikut destinasi penghantaran. Syarikat JNT menggunakan sistem digital dan teknologi. Sistem teknologi pengimpasan kod bar untuk memproses bungkusan dengan lebih cepat. Hal ini dapat membantu mengurangkan kesilapan pekerja dan meningkatkan kelajuan operasi. Dan yang akhir sekali, yang nombor 5 adalah packaging dan handling. Dapat melindungi parcel daripada kerosakan dan mengurangkan aduan pelanggan. JNT Express menggalakkan pelanggan dan penjual dalam talian untuk menggunakan bahan pembungkusan yang betul bagi mengelakkan kerosakan produk. Jadi produk yang mudah pecah ataupun mudah rosak seperti elektronik, kosmetik dan barangan kaca memerlukan perlindungan bungkusan yang lebih tebal. Dia boleh add extra packaging. Pekerja juga dapat dilatih untuk mengendalikan bungkusan dengan teliti semasa proses pemuatan, pemunggahan dan pengisian. Pengendalian yang betul dapat mengurangkan risiko kerosakan bungkusan dan aduan pelanggan. Jadi seterusnya ialah bagaimana logistik ini dapat menambah nilai. Iaitu yang pertama adalah penghantaran yang lebih cepat lah. JNT Express dia menggunakan sistem logistik yang cekap untuk mempercepatkan penghantaran bungkusan ini. Hal ini dapat membolehkan syarikat menawarkan penghantaran pada hari yang sama atau keesokan hari serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Seterusnya adalah kepuasan pelanggan akan meningkat, iaitu JNT Express dia meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penghantaran yang lebih cepat, penjejakan dapat tracking bungkusan secara nyata dan penghematan pelanggan yang baik. Pelanggan yang berpuas hati akan terus menggunakan perkhidmatan syarikat untuk mengorder barang yang seterusnya. Yang ketiga adalah pengurangan kos operasi. Pengurusan logistik yang baik dapat membantu mengurangkan kos bahan api, tenaga kerja dan dan dapat mengelakkan daripada kehilangan bungkusan. Ini membolehkan syarikat menawarkan caj penghantaran yang lebih berpatutan. Seterusnya ialah kecekapan operasi yang lebih baik. Penggunaan teknologi seperti kod bar, GPS dan sistem automatik membantu mempercepatkan proses kerja. Ia juga mengurangkan kesilapan dan meningkatkan produktiviti. Seterusnya ialah kelebihan daya saing, perkhidmatan yang pantas, harga yang kompetitif dan sistem tracking yang cekap memberi kelebihan kepada JNT Express berbanding dengan syarikat Korea yang lain. Seterusnya ialah pengembangan perniagaan. Sistem logistik yang kukuh membolehkan JNT Express memperluaskan perkhidmatan ke lebih banyak kawasan dan perkhidmatan. Sistem logistik yang kukuh membolehkan JNT Express memperluaskan perkhidmatan yang lebih banyak ke kawasan yang kawasan pedalaman dan meningkatkan peluang perniagaan. Sebagai contoh, jika wujudnya satu logistik, maka JNT Express boleh membuka peluang pekerjaan kepada penduduk yang berada di situ.
Dan akhir sekali adalah sokongan kepada e-dagang. JNT Express membantu peniaga dalam talian menghantar produk kepada pelanggan dengan cepat dan selamat. Hal ini dapat membantu perniagaan e-dagang berkembang dengan lebih cepat. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih Doktor. Cabaran utama yang dihadapi oleh JNT Express ialah jumlah parcel yang meningkat semasa musim perayaan serta kesasakan lalu lintas. Selain itu, persaingan daripada Pos Malaysia, DHL, Ninja Van, Flash Express. Cabaran lain ialah kenaikan kos bahan api dan menjaga kualiti perkhidmatan. Cadangan untuk penambahbaikan strategi masa depan ialah membuat pelaburan dalam automasi dan AI, menambah gudang dan hub penghantaran, meningkatkan kenderaan elektrik, memperkukuhkan keselamatan cyber dan menambah baik perkhidmatan pelanggan. Kesimpulannya, logistik merupakan faktor utama kejayaan JNT Express. Teknologi moden meningkatkan kecekapan operasi, menyokong pertumbuhan e-dagang di Malaysia dan membantu meningkatkan kepuasan pelanggan serta menjamin pertumbuhan syarikat secara berterusan.